Selamanya bersama. Luminova gemilang sinar kejayaan, menggapai bintang menjulang impian. Bersama kita teguh, bersama kita menang. Luminova gemilang selamanya terbilang. Luminova gemilang selamanya terbilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada keluarga besar Luminova Global. Hari ini hari yang sangat istimewa sebab kita baru je habis attend LEAD 2.0 di Bangi Avenue Convention Center. Saya rasa masih membuat lagi semangat ahli yang attend training hari itu, Masya Allah. Dan hari ini kita tampilkan figura-figura yang memang luar biasa hebat, yang memang very powerful, very inspiring. Kita hadirkan mereka untuk kita kurik-kurik rahsia kejayaan mereka. So stay tune insya-Allah daripada jam 9 malam sehingga jam mungkin 10 lebih sikit kita akan sama-sama kita kurik rahsia kejayaan mereka. Kalau anda nak tanya, inilah masanya tahu, sebab anda boleh gunakan chat room tu, boleh tuliskan soalan-soalan yang anda nak tanya dan insya-Allah para panel akan menjawab satu persatu. Saya rasa masih awal lagi ni. Apa kata kalau anda ambil handphone masing-masing dan invite sekurang-kurangnya lagi 5 orang sahabat-sahabat anda untuk hadir pada malam ni. Sebab momen-momen macam ni bukan datang selalu. Kita nak buat podcast macam ni, temu ramah, nak korek rahsia, bukan selalu. Dan siapa yang hadir adalah figura-figura yang memang luar biasa hebat. Rugi kalau anda tak invite tim-tim anda. Apa kata anda ambil handphone sekarang, invite lagi 5 orang je. 5 orang sahaja yang masuk ke dalam Zoom bersama-sama dapat ilmu pada malam ini. Alright? So, saya nak perkenalkan figura kita yang pertama, iaitu tak lain tak bukan antara top income earner kita, iaitu Datin Mel. Masya Allah, Datin. Apa khabar, Datin? Datin daripada mana tadi? Saya dari rumah tadi. Dari rumah Bukit Jalil. Alhamdulillah, Datin. Sama-sama, Datin. Thank you juga jemput. Bukan apa, hari tu masa dekat lift tu Datin jadi idola, jadi star masa tu. Alhamdulillah. Semua teruja. Malam ni kita korek rahsia buat macam Datin. Boleh. Terima kasih Datin sudah datang. Dan Kak Z, mananya Reni Ishaknya? Simpan. Simpan. Terima kasih Kak Z sudah datang juga. Kak Z daripada Melaka ke daripada KL? Hari ni dia Melaka. Daripada Melaka, Masya Allah. Kegigihan, komitmen, sanggup datang daripada jauh. Terima kasih sangat-sangat Kak Z. Terima kasih jemputan ini juga, Datin. Terima kasih buat banyak. Dan Kak Z memang berpengalaman luas dalam dunia bisnes dan hari ini dia akan kongsi bagaimana beliau juga menjadi antara top income earner dalam Luminova walaupun sekejap. Orang kata buat sekejapan, maksudnya waktu yang singkat. Samalah Datin Mel pun, lagilah baru Datin Mel Kak Z dan juga kita ada seorang lagi iaitu Datuk Chong. Kali pertama ditampilkan secara real life Datuk. Terima kasihlah sudi bersama kita pada malam ni. Datuk daripada mana tadi? Kupung. Kepung. Okey Datuk. Thank you so much for being here with us. Okey, Datuk Chong antara orang yang sangat-sangat awal menyertai Luminova. Terima kasih for your trust and for your support Datuk. Thank you so much. And ketiga-tiga figura ini merupakan top income earner Luminova Global. Right. Okey, tahniah kepada ketiga-tiganya, Masya Allah. Okey, kita bercerita tentang top income earner. Kita bercerita tentang perjalanan. Orang tengok yang manis-manis je Datin Betul. Orang tak tahu bagaimana kita bermula, apa kesusahan dan cabaran yang kita hadapi. So malam ni kita nak korek rahsia supaya orang yang kat luar sana boleh dapat manfaat. Mungkin orang tu kata, alah tak pula, Kak Z pandai, Datuk Chong awal, Datin pandai cakap. Itu antara reason-reason yang banyak orang utarakan. Okey, saya nak tanya satu persatulah, bermula dengan Datin. Boleh Datin? Boleh. Okey, Datin, dalam perjalanan Datin, orang kata melalui proses daripada pengalaman Datin yang sangat luas tu, apa yang menarik minat Datin untuk ke Luminova ni? Okey, pada saya yang pertama bila introduce kepada saya, Luminova ni yang special dia apa tahu? Withdrawal setiap hari. Sebab saya ni memang mata duit kan. Withdrawal setiap hari tu memang saya terus pak. Yang tu baru saya pergi yang lainan. Okey. Yang pertama withdrawal. Sebab kalau kita tengoklah
saya cakap lain pun, kita dah lama dalam bidang ni kan. Produk tu semualah memang adalah dia orang punya keistimewaan masing-masing, kekuatan dan sebagainya kan. Begitu juga plan. Tapi kalau withdrawal everyday ni dia lain macam. Dia lain daripada yang lain. Itu yang best. Itu dia nanti. Spark dia. Betul. Saya pun sama juga sebab kita put effort and time. Yes. Dan hasilnya cepat kan. Setuju sangat dengan Datin. Okey, Kak Z pula macam mana Kak Z? Apa yang membuatkan Kak Z terjebak dengan Luminova Global ni? Okey, kebetulan masa tu memang Kak Zee dengan suami lah, Haji Remy tengah mencari platform. Sebab kita berada di tempat yang salah sebelum ni. Bukan kapal itu tidak bagus, tapi ada perkara-perkara yang kita rasa kita perlu buat pembaharuan. Jadi bila Kak Zee dalam pencarian tu, Kak Zee dikenalkan dengan Luminova, Kak Zee nampak di platform ni Kak Zee boleh bawa follower Kak Zee. Maknanya plan marketing dia tidak membebankan, sangat mudah dan dia sebenarnya realistik. Dia tidak menjanjikan bola bintang tapi sebenarnya dia boleh dicapai. Itu yang sebab Kak Zee selalunya memikirkan tentang tim yang Kak Zee nak bawa. Kalau kita mampu pun, tapi sebenarnya kalau kita dalam networking ni kita perlu ada tim. Betul. Kalau tim tak boleh bawa, it's not a good one. Betul. So insyaAllah di Luminova kita boleh buat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan Luminova. Kepercayaan dan sokongan Kak Zee sangat hargai. Okey, so kita nak beralih kepada Datuk Chong. Apa agaknya? Macam mana jatuh cinta dengan Luminova? Okey, pertama first day saya sampai office ini, saya tengok marketing plan dia banyak bagus, marketing plan. Nombor dua, saya belum on lagi. Saya balik, saya bawa produk yang sampel punya produk, saya bawa balik, saya test. Besok saya mari, saya cakap sudah on. Betul. Produk dia memang Produk best. best. Among market nombor satu punya sekarang. Okay. Like for example this ini Moriba. Belum. Nova Nova. Action. You consume 2 days, you know the result ni. 2 hari. Ya. Ini tengok tangan. I ingat lah, saya ingat 8 years tadi. Dia naik. Saya konsum 2 hari ya. Dia tak naik lagi. Dia okey. Sudah Dia kering 2 days only. Syak. Produk very good. Itulah hasilnya daripada kita percaya dengan produk tu, kita makan sendiri dah. Product must be good. Then the marketing can go. Betul. Itu pasal China punya group, dia lagu pasal produk, dia konsum, besok dia sudah recommend kawan. Cepat. Betul. Cepat sekali. Marketing can go. Betul. Betul, sangat setuju dengan Datuk. Jadi saya pun tak nafikan, saya bukan coffee lover Datin, Kak Zee, Datuk Chong. Memang saya risau kalau nak minum kopi ni sebab bloated, gastrik semua kan. Sekarang saya dah ketagihan dengan Nova. You bagi tenaga, cerah mata, brain kita pun boleh ting 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 ting. Kan? Cergas sepanjang hari. Yes. You ask someone got skin disease, you panggil dia konsum. Skin disease. 2 hari dia mari terima kasih. Skin disease. Skin disease. Allah, thank you. Skin many years already. 8 years. 8 years. Come tomorrow, tak boleh lagi cari a lot of product I apply cannot. But this one I consume 2 days semua. Tapi lain tempat saya ada juga lah sini No. Sudah already. Very good 2 days. Datuk minum berapa kali sehari tu? 2 kali. 2 kali lah. Pagi dengan petang. Datuk memang tak ada ambil detox pun. Tak ada. Saya detox saya sudah ambil. Sudah detox, tak boleh hari-hari detox ni. Ayolah maknanya. Itu 1 month
5 times like this. Maknanya khusus Datuk pun dah best, dah bagus. That's why bila consume terus dapat kesan dia cepat. Betul-betul. Faham? Very good. Itulah dia penangan daripada produk yang efektif dan produk bercakap. People believe and trust the product, kan? Terus nak buat bisnes. Terus. Pasal now the Chinese group is going on this no more actually. Now no more. This one Vitabu ni. More X. Nova X. Betul. Chinese group no more X. Bagus. Terbaik. Terbaik. Very good. Okey, bercakap pasal tu. Sekarang kita dalam perjalanan untuk orang kata apa membina network juga kan? Ya. Akan ada lalui jatuh bangun, pahit dan manis. Mesti ada cabaran-cabaran yang dilalui kan? Tak adalah senang aja kan? So agaknya apa cabaran yang paling signifikan, yang paling hebat sekali yang berlaku sepanjang career kita dekat dalam Luminova, sepanjang kita membina bisnes dalam Luminova ni? Saya nak tanya kepada Datuk Chong dulu. Boleh Datuk, apa cabaran, the biggest challenge that you have faced? So far no man. So far no. Boy, senang. So far no. Santai Islak lah. So far no. Okey. Kak Zee pula macam mana Kak Zee? Well, Kak Zee kan baru berpindah kan. Jadi sebenarnya ada masalah dari segi keyakinan orang. Sebab bila kita buka kapal, orang akan banyak soalan. Jadi untuk itu Kak Zee kena bagi keyakinan satu dari segi perbezaan yang terdapat di Luminova itu sendiri. Jadi bila diorang nampak kenapa pilihan Kak Zee pada Luminova, sekarang ni dia yakinlah. Dia sebenarnya permulaan tu nak meyakinkan aja. Other than that tu sebenarnya semua orang kat luar tu mencari-cari peluang dan dia orang pun sebenarnya tak tahu platform mana nak pilih. Betul. So bila kita bagi the right answer tu dia punya masalah tu, masa pencarian tu, insya-Allah senang nak dapat. Sesuai dengan keadaan mereka lah. Tepat sekali. Datin pula macam mana Datin? Saya sebenarnya Datin untuk berpindah ke Luminova ni dia tak ada cabarannya. Cuma kita nak strategize kan, sebab kita memang dah ada follower kan, kita dah ada network. Betul lah macam Kak Zee cakap tadi, nak yakinkan dia orang yang Luminova ni is the best company buat masa sekarang ni. So yang kita nak bawa kapal kita kan. Jadi itulah cabaran dia, bagaimana kita nak convince them, macam mana nak yakinkan kan. Itu yang kita bawa pergi office lah, jumpa management, test produk dan sebagainya kan. Itulah cabaran-cabaran dia. Salah satu caranya adalah bawa tim datang office, jumpa Datuk Management, tengok sendiri. Barulah seeing is believing kan Datin? Yes, seeing is believing. Betul. Sebab kalau datang office ni, dia orang tahulah kekuatan, dia orang jumpa dengan management kan, management wujud dan sebagainya kan. Tak adalah kita main goreng. Jadi memang 7 days tu memang buatlah. Macam tu. First day I come, second day I on, sudah mau buat. Terus Third day I invite leader. ya. Hello, ini company siapa punya? They ask me. I tell them it's a Bumi Putra company. Yes. Saya cakap Bumi Putra company. Okay, Datuk Chong on the company is very good. Ya, betul. Saya 1 tahun, 1 year I'm looking for company. Ya. 1 year, orang jumpa kasih wang, kasih kereta, saya tengok plan, reject. I reject. Saya mari sini tak nak minta apa. Terus buat. Terus hantam. Sudah ngam sui. If you don't believe me, you ask the boss. Yes. Did I demand anything? Yes. Nothing. I demand me one account. Ya. Hantam. Terus kasih Orang hantam. wajib. Itulah dia semangat Datuk Chong. Dah mencari-cari selama setahun. Yes. Akhirnya jumpa yang Betul. berkenan di hati. Ngam sui orang kata. Ngam sui.
Fungsi cantik. Fungsi. Okey, jadi saya nak tanya on behalf of the team, kita pun nak tanya, mereka ni nak tahu rahsia. Kita tak nak cakap sekadar di Luminova, mungkin Datin pun baru sangat Datin baru sebulan. Kak Aziz pun baru berapa bulan Kak Aziz? 2 bulan Datuk Chong lama sikit lah. Mungkin berapa Datuk? 5 bulan. You ada 5 bulan. Berapa? 4 bulan. 4 bulan macam tu lah. Okey, so dalam perjalanan kita, sepanjang kita berkarier dalam bisnes ataupun dalam dunia network marketing, mesti ada momen yang kita hampir nak give up. Ada banyak challenge yang membuat kita rasa nak give up. So apa yang membuatkan Datin, Kak Zee dengan Datuk Chong bertahan dan orang kata bertungkus lumus, gigih juga walaupun rasa kadang-kadang tu nak give up, teruskan juga perjuangan. Apa dia tu? Boleh tak berkongsi sedikit sebanyak? Kak Zee dulu. Okey, terus terang memang pernah lah sampai satu tahap tu memang putus asa. Memang dah cakap dengan Jeremy kan, dah kita tak nak buat lagi networking, tak nak buat lagi MLM. Dia sebenarnya sejak kami serius dalam MLM, kita jadikan sebenarnya MLM ni kita punya career sebenarnya. Kita cari makan. Tapi mungkin sebab sebelum-sebelum ni kami jumpa syarikat, kita sebenarnya kadang-kadang nak support syarikat Bumi Putra, semua kan. Tapi syarikat yang bermasalah. Jadi kita dah penat bekerja, lebih kurang setahun bekerja, betul-betul lumus dan membantu. Tapi at the end of the day memang kita memang frust lah. So itu sebab masa yang orang kenalkan Kak Zee pada Luminova 3 kali tau. Cik Hafizah ni adalah orang ketiga. Sebab masa tu dah macam dah kita nak balik semua Melaka, nak buat kerja kat Melaka, tak nak buat MLM. Memang Kak Zee dah bercadang macam tu. Sebab satu syarikat, satu kadang-kadang leaders, upline yang kadang-kadang dia hit and run tau. Dia expect kita je buat kan kerja. Jadi benda-benda macam tu yang sebab yang membuatkan orang putus asa sebenarnya dalam MLM ni. Dia sebenarnya kena teamwork yang bersungguh-sungguh. Tapi pengalaman dalam MLM sebenarnya yang terbaik. Dia diajar kita jadi independen, kita jadi pandai bercakap. Dulu tadi Tuan Hafizah, Kak Zee orang kerja pertama MLM dengan syarikat dia. Jadi speaker. Dia push Kak Zee jadi speaker tau. Kalau tak kerana desakan dia, Kak Zee tak jadi macam Kak Zee sekarang. Jadi sebenarnya kena ada satu push daripada orang lain untuk yang nampak yang potensi kita. Macam tu juga kita dengan tim. Kita kena nampak potensi mereka dan kita ajak dan kita bantu dia keluarkan potensi diri dia. Tapi putus asa tu sebenarnya sekejap je. Sebab macam selalu kita cakap lah, Toreh ni kan keluar tak boleh lari lah. Tak boleh lari Tak boleh lari. Saya nak pinjam kata-kata Cik Razan. Ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Betul. Okey, kalau macam tu Kak Zee, Masya Allah Memang Kak Zee sendiri melalui proses itu. Jadi tidak ada alasan mereka di luar sana untuk give up lah. Apalah kan. Hati tisu bagai semua kan. Jadi Datin pula macam mana Datin? Sebelum tu Datin, saya nak test. Ada So Datin. On. Okey, kejap ada lagi. Okey, Datin punya cabaran pula apa sampai nak give up tu? Ada tak momen sepanjang career dalam dunia networking lah? Saya setakat ni tak pernah give up. Bagus tu. Sebab dia macam ni tau, Datin. Dalam multi level ni dia memang banyak cabaran. Betul. Dan multi level ni sebenarnya paling senang untuk kita nak make money. Kan, make money kalau kita banding kan. Kalau makan gaji dengan multi level ni, saya ibaratkan kalau saya join satu company tu, saya berfikir sebelum join. Dah join saya tak fikir dah, saya buat. Betul. Sebab ibarat saya selalu cakap lah dengan anak-anak tim saya kan, dah join, I tak mau you fikir. Terus buat je. Betul. Expand you guarantee dapat. Okay. And then itu satu. Yang kedua, saya selalu bagi semangat. Ibarat hari ni, Luminova ni bagi satu cek kosong tau. You nak tulis berapa you nak. Kan? Kalau kita kerja, kita buat macam mana pun, company bagi gaji 3,000 lah sebulan. 5,000 lah sebulan. Tapi di multi level ni tak macam tu. You nak 10,000 sehari pernah dapat. Kita 50,000 sehari pernah dapat. Macam mana nak give up Datin? Takkan give up punya. Saya takkan give up punya.
cabaran tu memang ada lah Datin kan. People come and go biasa. Itu cabaran kita. Tapi kalau kita pernah rasa juta-juta, takkan kita nak give up. Jadi buatlah. Marilah bersama-sama kami. Buat Datin. Bersama Luminova. Betul sangat kata-kata Datin tu. Money is the best motivation. Betul. Betul sangat. Tak give up Datin. Cara Tak give up. tak toleh ke belakang dalam. Memang tak boleh Datin. Aduh, terima kasih Datin untuk satu kata-kata yang memang memberi inspirasi kan. Itu daripada pengalaman sebenar. Betul Datin. Okey, Datuk Chong pula macam mana? Okey. Saya tak cabaran. pernah give up. Pasal saya punya upline, Syarif, main semangat. Hari-hari Kasihan tak? mantap. Hari-hari kasihan tak? Saya punya upline main semangat. Betul-betul main semangat ni. Okey, so kalau macam tu, terima kasihlah perkongsian tu tadi kan. Tapi kita nak tanya juga, apa agaknya untuk berjaya bergelar sebagai top income earner macam sekarang ni kan, apa agaknya 3 rutin utama yang Datuk, Kak Zee dan Datin selalu buat sebelum orang kata apa? Yelah macam Datin cakap tadi, nak fikir sebelum join. Dah join tu buat aja. Kan yang buat tu kita nak tahu apa 3 rutin utama yang Datin selalu buat. Okay, yang pertama, saya share lah ni betul-betul ni. Bangun pagi je bila saya dah settle semua, saya tengok structure. Saya akan monitor mana diamond lah saya kan. Mana sebelah kaki, dua belah kaki tu, mana yang saya nak naikkan tu, diamond saya lah. Saya tengok structure dia. Saya tengok ada perkembangan tak PV dia sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya akan keep calling. Maknanya saya akan tanya follow up. Kak nak buat macam mana Kak? Program macam mana Kak? Maknanya bila bulan Januari hari tu kan, 1 hingga 5 bulan tu saya lengkapkan jadual diorang. Saya tahu mana dia orang pergi apa semua. Lepas tu yang ketiga, saya akan open diri saya untuk call diorang tanya problem. Apa yang perlu saya bantulah. Contohnya hari Sabtu ni kita ada dekat PPR Pantai Dalam. Kita buat home sharing kan. Hari ni saya akan bantu dia lah. Dari pagi tadi saya pergi tengok semua macam tu lah. So every day saya memang tengok structure. Sebab pengalaman saya di dalam bila kita bermain dengan binary ni, dia memang structure nombor 1 untuk menjamin income you. Kan? Itulah sebab saya monitor structure. Dan permulaan pun kalau kita orang satu grup saya ni, kalau buat sesuatu company, permulaan, structure memang refer dekat saya dulu. Maknanya bila dia nak register tu, dia akan tanyakan. Kita akan evaluate orang tu macam mana. Leader besar ke, dia selalu buat program ke, dia from zero ke apa. Kita akan positionkan dia di tempat yang betul. Itu rutin saya lah. Pertama tengok structure, yang kedua call, tu 3 susun program. Wah, patut dah laju. Okey. Dia bersusun, memang saya nampak sendiri tadi. Tapi Datin kadang-kadang leader ni dia tak berapa comfortable tau. Kalau kita macam tu. Kadang-kadang dia macam alamak Datin ni macam pushy. Tetapi saya akan make sure dia orang dapat bonus. Masa tu dia orang punya semangat akan. Lepas tu dia ikut je Datin. Lepas tu dia ikut je. Sebab tugas leader ni kena bagi network buat duit. Betul. Jangan fikir kita, fikir dia. Bila kita fikir dia, suruh buat program, bila dia dapat duit, dia update kita. Datin, saya nak buat program. Dah jadi macam tu. Dia pula kerja kita saya go dia. Macam tu Datin saya. Wah. Itu rutin saya lah. Patutlah InsyaAllah, mana-mana Datin. Datin pergi mesti Alhamdulillah. berikut dan the highest income. Masya Allah. Itulah rutin-rutinnya. Yes. Kan? Okey, Kak Zee pula apa yang Kak Zee buat? Okay, macam Datin jugalah. Lepas dia settle hal urusan peribadi tu, pertama memang tengok pada prospect list. Yang mana yang dah pernah contact, yang mana dah bagi appointment, follow up, ataupun kalau dia belum bagi jawapan kan. Kalau yang belum dapat buat appointment, kemudian memang akan hari-hari contact tim Kak Zee yang kat Perak tu. Memang follow up apa masalah dia orang, apa benda plan, next plan, lepas tu apa masalah-masalah dalam tim dia sendiri. Lepas tu kita aturkan program yang next untuk tim Perak. Sebab macam Kak Zee buat macam Datin Mel juga, kita tengok struktur mana yang lemah.
Jadi struktur yang lemah tu yang kita bantu. Jadi Kak Zee pula diberi tanggungjawab untuk susun struktur mereka. Sebab key in apa semua dia orang tak tahu. Ya. Kat mana letak, kat mana kan. Jadi Kak Zee nak nampakkan supaya dia dapat income lah. Betul. Macam Datin cakap, kalau orang dah dapat income, dia lain macam. Betul. Jadi itu, lepas tu yang third one is Kak Zee akan selalu suruh tim Kak Zee ni pull up orang-orang dia. Kak Zee akan ingatkan dia orang. Pull up tim masing-masing. Sebab kita kalau pelanggan sekalipun, kalau kita tak follow up, kadang-kadang kita tak tahu feedback dia. Feedback penggunaan produk tu sebenarnya penting. Bila dia bagi good result atau bad result pun, kita kena ada satu jawapan supaya dia tak tinggalkan produk tu. Itu pasal Kak Zee akan selalu pull up tim lah supaya jangan tinggalkan prospek ataupun pengguna. Itu setiap hari lah. Memang tak kisahlah orang suka tak suka, kita call aja. Dan sebenarnya memang dia seronok lah sebab kita jaga kan. Itulah kita panggil sebagai servant leader. Ya. Padang Betul. membina modal lisan. Bagus tu, bagus. Terima kasih Kak Zee kerana sharing. Okey, Datuk Chong pula. Datuk Chong Okey. buat apa? 3 rutin utama. First follow up. Hmm. Mesti mau follow up. Ya. And then nombor 2, kita mau tengok kita punya kaki mana kecil. Ya, betul. Kita mana kecil, kita this month, I'm going to start Yes. to take the leader, put on the small leg. Yang bawah, saya letak bawah, semua orang letak bawah, dia tengok, wah, Bibi masuk, semua buka kaki. Nanti sudah jadi big leg. Akan sini lagi. So, balancekan 2 kaki lah. Balancekan 2 kaki. Okey. Finally, 2 kaki. Finally, 2 kaki Ya, saja. betul, Tak betul. kiri kanan, tak kanan kiri Ya, kan. kanan kiri, Senang kita saja je. kan. Senang. Dulu kita buat 7 kaki yuk. Pun buat juga. Oh, buat juga. Ini 2 kaki mesti mau boleh punya. Kasih hantam. Okey, so dekat sini antara perkara-perkara seperti konsistensi, sistem dan leadership. Okey, kalau Datuk nak pilih yang mana? Okey, mana yang paling penting sekali? Penting kan? Konsistensi, sistem atau leadership? Pilih salah satu saja. Sistem. Sistem Okey, kenapa tu Datuk? Pasal kalau tak ada sistem, downline dia tak ikut sistem semua macam rojak. Ada sistem, dia ikut sistem, semua jalan very smooth. Betul, setuju sangat. Sistem. Sistem Okey, Kak Zee pula, Kak Zee? Okey, sebenarnya ketiga-tiga perkara tu bersangkut paut. Tapi yang Kak Zee boleh utamakan adalah leadership dulu, kerana untuk membina satu leadership tu, kita memang akan perlu mengikut sistem dan juga kita perlu Ajak tim lah. ajak tim lah. Kita kena untuk ajak. follow. Jadi kita kena follow. Jadi untuk nak dapatkan dua-dua, sistem dan konsistensi tu memang melalui leadership dulu. Baru dia akan buat ke semua sekali. Maknanya kita sebenarnya train leaders. Kita kena jadi, maknanya leadership is like kita cipta leaders yang banyak. Jadi untuk cipta leader memang kita kena melalui sistem dan konsistensi. Dua-dua tu akan berlaku. Jadi benda tu akan berlaku serentak. Itu pasal Kak Aziz selalu fokus pada tim. Apa-apa pun kita utamakan tim. Nak bina dia, nak jadikan dia orang leader sebenarnya. Sekarang ni kalau dengan adanya leader dekat mana-mana yang kita dah touch, kita dah akan senang. Betul. Kita akan senang. Cuma sekarang peringkat pertama ni memang agak kerja keras sikit lah. Yalah. Tapi The tak first apalah. 90 days ni. Yes, the first 90 days ni memang sebab building kan. betul. InsyaAllah. Okey, saya nak tanya Kak Aziz dulu, nak menyentuh sedikit tentang leadership ni kan. Kan ada dalam network kita. Kadang-kadang, saya tak boleh jadi leader, saya bukan leader. Kan ada macam itu kan? Ada. Kita dok push dia, kita dok push dia, kita harap. Sebab kita nak membina leader, nak lahirkan leader macam Kak Aziz cakap tadi tu. Kan? Tapi dia pula, saya bukan leader, saya tak pandai jadi leader. Kan ada macam itu kan? Macam mana Kak Aziz menghadapi dorongan seperti ini? Okey, pertama kita selalu tee up dia, kita bagi motivasi kan.
Dan kebetulan kami ada belajar metafizik tau. Jadi sebenarnya kita tidaklah terlalu bergantung pada metafizik tu. Cuma kita bila buat pengiraan, kita nampak potensi dia, kekurangan dan kekuatan dia. Jadi kita di kekurangan dia tu kita polish supaya dia jadi kuat, dan pada kekuatan dia tu kita bagi mantap lagi. So dengan itu kita tahu kat mana dia punya kelemahan, jadi kita tackle dia kat situ. So sebenarnya kita kena bentuk dia mengikut diri dia sendiri. Itu yang kami buat selama ni lah. Bagus tu. Maknanya customize according to dia punya background kan. Sebab kita kan dapat dia punya latar belakang, profil, tarikh lahir kan. So kita buatlah calculation sikit. Wow, okay. Satu added value juga ya. Okay, Datin pula macam mana Datin? Leadership ke, sistem ke ataupun consistency? Saya pilih sistem. Okay. Sebab sistem ni akan membentuk leadership dan konsistensi lah. Okay. So leadership ni kita boleh build up, tapi kita perlu sistem yang kuat lah. Sistem yang betul-betul power. Itu pendapat saya. Konsistensi ni kita perlu didik. Kan? Perlu didik. Contohnya hari ni, kalau dekat tim saya, macam mana nak suruh orang konsisten buat sesuatu. Kita sebagai role model, kita buat benda tu, dia akan follow, lead by example lah. Itu saya punya cara lah kan. So sistem is number one. Sebab sistem ni, kalau sistem tu betul, kita tidur pun duit jalan. Betul. Itu power sistem kan. Itu power sistem. Untuk yang soalan Datin tadi yang leadership kan, macam mana kita nak build up leadership. Macam mana tadi? Kalau orang tu macam, saya bukan leader yang saya malu-malu dan sebagainya. Saya pun sama dengan Kak Z. Bila kita nak build up, nak form satu group yang power, pertama saya minta tarikh lahir lah. Sebab dia akan bagikan. Sebab dia macam nombor satu tu dalam satu group tak ada banyak sangat. Dia akan bergaduh. Sebab leadership dia semua kan. Jadi saya akan bagi-bagikan. Tetapi nombor 3 mesti ada. Nombor 3 ni dia action. Macam tu lah. executor. Kan. Lepas tu nombor 5 arah tujuan. Jadi kita combine kan lah. Tapi dari situ juga kita tak ketepikan. Maknanya kita buat satu grup yang lengkap belah sini. Biar semua nama-nama tu ada. Jadi itulah rahsia kami leader-leader tu macam tu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Sebab kita tak nak dalam satu grup tu dia banyak sangat. Dia akan memotong kita punya ideologi atau impian. Betul. Bila ramai sangat nak bertelingkah. Bila kita bagi ideologi, dia kata tak boleh lah ni Datin. Macam tu sebab sama. Jadi kita orang buat macam tu lah. Saya sama dengan Kak Z. Memang kita macam tu. Faham. Wow, patutlah ya. Lidik dah tu kan. Lidik. Jadi memang satu added value lah bagi kita untuk belajar. Contoh macam apa tu? Dia panggil apa? Metafizik. Lepas tu NLP. Banyak perkara yang kita kena ambil juga ilmu ni kan. Untuk mengenali lebih lagi. Jadi panduan lah. Sebab Datin, mati level ni dia bermain dengan jiwa-jiwa manusia. Betul. Bila bermain dengan jiwa-jiwa manusia, dia bukan senang. Kadang kita cakap lain, dia ingat lain. Kita WhatsApp dengan berjumpa lain. Jadi kita kena mix and match. Nak dapat yang satu kepala tu, dia mengambil masa. Betul. Nak tahu, nak faham kan. Jadi kita based on number dulu. Betul. Sedangkan suami isteri pun nak ambil masa juga kita kenal baik buruknya kan, nak terima seadanya kan, apatah lagi organisasi Betul. tak bakal tepat. Yang penting dah tunjuk ni lead by example tim semua lead by example. Kita kena mulakan dulu kan. Itu antara rahsia kejayaan mereka ni. Okay, so sekarang ni kita nak tanya, apakah kesilapan paling biasa tim buat dekat field yang selalu melambatkan kejayaan mereka? Ada orang kata, kenapa dia dah berpuluh-puluh tahun ni tak dapat jadi top incumbent macam Datin, Kak Z dan Datuk Chong. Apakah orang kata yang membuatkan mereka kesilapan yang paling biasa mereka lakukan yang melambatkan kejayaan mereka? Okey, kita nak tanya Datuk Chong dulu boleh? Okey. Selalu kalau leader, dia buat satu tempat, kalau itu tempat sudah maju, sudah start mau maju, dia tak boleh pergi lain tempat. Lain state, pergi lain state, dia buka market lain state. Itu slow lah. So bikin slow. Itu market so slow. Yang market, okey, cakap banyak. Market Penang sudah jalan laju, start mau jalan laju tau. Dia
pindah pergi buat lain tempat. Tahu? Dia bawa itu leader pergi buat lain tempat. Itu pasal slow. Tak Okay. boleh. Pasal itu tempat yang tengah hot, you mesti mau cukup kasih Lagi dia hantam. Hantam saja. Jangan ingat apa. You hantam lain tempat kau pun, okey. You key in dulu tak apa. Saya mau hantam sana dulu. Betul tak? Hantam. Datuk, kasihan tak Hantam. Dia hantam saja. hantam ni kan. Kalau Datin macam mana Datin? Saya selalu proses dia beginilah. Kita kena jaga hubungan baik dengan upline. Okay, kita kena discuss. Itu yang pertama lah. Yang kedua, yang melambatkan tu bila kita rasa kita boleh tapi sebenarnya kita belum ready. Dari segi ilmu, dari segi knowledge, dari presentation kan. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak berjaya ni, ego kita tolak tepi. Kita kena empty glass. Whatever dulu kita berapa kali jutawan ke before. Now we're talking now, you are zero. Yes. Empty glass, you willing to learn. Belajar kan. Bila dah confident tu, bila diorang dah semua full of knowledge, diorang akan laju, diorang akan speed. Tapi sekarang ni kebanyakannya, kadang-kadang nanti network kita ni, dia memang dah ada background dulu, dah ada diamond lah contoh kan, jadi jutawan dan sebagainya kan. Itu susah sikit lah. Sebab diorang ego. Kadang-kadang diorang nak kita je yang jadikan diorang punya teman. Present lah, Datin tolonglah present. Diorang tak nak belajar. Sebab keegoan tu tinggi, menebal. Tapi kalau yang dari zero ni, best. Sebab dia mudah lah, sebab dia follow kita kan. Itu dia antara cabaran-cabaran yang melambatkan diorang. Sepatutnya bila join dia sesuatu syarikat tu, zerokan diri tu, belajar all out, lepas tu boleh pergi. Terus jalan. Jangan pandang-pandang belakang kan. Macam saya, alhamdulillah lah saya dapat apply macam Tuan Hafizan kan. Kami everyday memang berhubung, update. Dan kita akan atur strategi. Saya beruntung lah, alhamdulillah lah dapat macam Tuan Hafizan kan. Macam mentor, best lah. Tetapi saya nak kita punya downline ni, dia business partner kat bawah ni pun macam tu. Wujudkan satu dengan upline ni biar rapat lah. Sebab biar strategi tu betul-betul kita buat. Kalau upline belum turun, kita turun kan. Tapi takkan nak turun sampai 6 bulan pun kena turun. Jadi kita sendirilah yang kena empty glass, belajar betul-betul. Bagi masa lah, mungkin sebulan. Lepas tu jalan terus. Jadi tak lambat lah benda tu. Yang kedua, saya setuju dengan Datuk Chong. Betul. Kita pertama jangan suka buka banyak sangat negeri. Kita fokus satu tempat tu sampai meletup. Sebab kos kita rendah. Dan sale kita tinggi. Masa tu kita dapat profit tinggi lah, bonus tinggi. Dah dapat tu baru kita buka. Nombor dua, jangan gelojoh. Jadi itu yang melambatkan tu Datin macam mana. Kalau dia buka banyak kawasan, bonus dia banyak spend, dia lambat lah. And then dia tak servis. Dia sponsor ni mati, sponsor ni mati sebab dia tak servis. Jadi fokus satu tempat yang boleh meletup dulu. Lepas tu bergabunglah dengan upline dan mentor-mentor. Itu cara lah sebenarnya. InsyaAllah Jelas, terang InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, Kak Aziz pula macam mana Kak Aziz strateginya? Ni cerita pasal masalah yang downline Yang lambat lambat untuk kan. capai kejayaan. Okey, selalunya dia orang jadi lambat satu sebab dia lambat menguasai plan marketing dengan info produk. Jadi bila dia lambat menguasai, dia sukar nak keluar bercerita. So pergantungan pada upline tu banyaklah, banyak besar lah, tinggi selalu. Nak tunggu upline datang baru nak keluar, baru nak cerita. Jadi tu yang melambatkan dia berjaya. Lagi satu, dia nak cari leader. Dia nak cari leader yang hebat supaya network dia laju. Padahal sebenarnya nak close leader susah tau. Bukan senang. Betul. Macam dah cakap lah, leader ni dia dah ego. Lebih baik jangan cari orang yang sedang buat bisnes lain yang tengah buat income. Tak, tapi itu yang dia selalu tuju. Dia bagi kita phone number lah suka. Itu dia sebab dia expectation dia tinggi. Kononnya kalau dapat leader besar, network dia cepat. Tapi itu salah sebenarnya. Shortcut tu. Lagi satu lagi macam Kak cakap tadi lah. Dia tak follow up dia punya prospek dan tak follow up dia punya pengguna. Itu yang buat dia lambat. Asyik nak cari orang baru je memang susah lah kita dia.
Betul sangat. Dan saya nak menyentuh sikit lah kata-kata Kak Zee ni. Kita nak cari orang yang lapar. Laparkan opportunity. Ya. Bila dia lapar, dia mencari. Ya. Bila kita bagi, dia terus lari. Kejar, dapatkan. Kalau orang yang kenyang tu buat dia. Buat dia lari. betul. Sebab kata orang ni cari the right person. the best. Ya, betul. Not the best Not the person, best. Not the best right person. Become the best tu kadang-kadang memeningkan. Ya. Dapatkan dia. Yes. Betul sangat The tu. right best. Masya Allah, itulah antara yang membuatkan mereka lambat. Yeah. Dan kadang-kadang dia duduk menunggu, berharap pada yang itu, Ya, tak betul. cari yang lain. Padahal kita kena move on je. Betul kan? You say no, I say next. Betul. Dan binary pun sepatutnya kita kena cepat. Yes. Lagi cepat lagi bagus. Yeah. Macam mentor saya selalu cakap, slow is pain, fast is fun. Fun. Kan insya-Allah macam dah tinggal dalam duit. Duit the best motivation ya. Berapa cepat nak collect, berapa banyak nak collect. Binary. Betul. Jadi dekat sini untuk contohlah kita nak strategi dari segi strategi ataupun kita nak buat mindset shift bukan mudah dengan tim ni, tapi apa agaknya yang Datuk buat untuk tim Datuk untuk menukar orang kata mindset tu, mindset shift daripada cara lama kepada cara yang lebih baik. Tak ada cara yang salah. Namun orang kata apa, mindset shift tu perlu apabila kita masuk ke company baru, kita empty cup. Dan juga kita kena buang ego kita. Lepas tu kita belajar balik sebab kan marketing plan lain sikit, produk pun lain sikit kan. Perkara macam tu. Dan dari segi orang kata goal setting, motivation diorang tu, macam mana Datuk buat untuk mindset shift tu? Okey. Saya selalu core itu leader yang pertama masuk bawah saya sudah panggil leader. Yang kirim dulu saya sudah panggil leader. Betul tak? Kita letak bawah dia sudah leader mah. Saya call dia, okey. Suruh dia start macam saya buat, cari orang consume produk. You panggil dia consume, itu orang sudah consume bagus, dia cari lain. You tangkap satu orang yang itu main cepat, cari orang ni, you follow up tu. Itu lagi. Laju Maksudnya Datuk bagi consumer dulu, tapi among the consumer mungkin ada yang betul-betul nak buat bisnes yang itu pergi tala kan. Kasihan tam. Okey, so Kak Zee pula macam mana Kak Zee? Okey, sebenarnya Kak Zee ni suka pada education sebenarnya. Ya. Jadi Kak Zee sebenarnya pertama bila dah ada satu grup tu dalam 10 orang, Kak Zee memang selalu akan datang, kita akan buat satu ringkasan untuk segala yang kita perlu buat dalam bisnes ni. Updates lah. Update I datang, kita buat presentation, kita buat macam NDT lah tapi a small group. Kita ajar semula recap apa yang patut dia buat. Kita buatkan road path untuk dia, apa yang dia perlu buat. Jadi baru dia tahu apa dia nak untuk ke depan. Sebab kadang-kadang orang ni memang dia kena ditunjuk baru dia tahu. That's why Kak Zee nampak education tu penting. Sebab kalau pasal bisnes, sebenarnya bisnes ni terlalu banyak kat luar sana, banyak. Jadi nak membezakan kita, sebab kita nak didik satu insan supaya dia jadi leader. Kita bukan nak jadi pengguna saja dan bukan dia jadi jurujual. Kita nak dia jadi pemimpin yang melahirkan lebih banyak pemimpin. That's why Kak Zee selalu emphasize education is number one. Bagusnya. Kalau Datin pula macam mana? Saya kalau nak tukar mindset, selalunya kalau company baru ni, saya betul-betul lumus untuk wujudkan USP lah. Maknanya saya akan tanam dekat kepala dia orang, apa USP dekat Luminova? Unique selling point lah. Okay. Terutamanya withdraw everyday lah. Akan pagi tu tak kau-kaunya. Kak, kalau company lain seminggu sekali, kadang-kadang separuh je dia bayar, Kak, kadang dia tak bayar pula tu. Saya akan wujudkan satu keistimewaan yang paling dahsyat ada kat Luminova ni. Kan? Itu yang paling dahsyat. Selama ni pun, sebulan lebih ni saya di sini, itu je unique selling point saya. Kadang-kadang on the phone pun, saya boleh closing. Itu je saya tukar mindset semua leader-leader saya. Jadi sebab motivation kat dunia ni satu memang duit. Betul. Kalau dekat Luminova ni,
withdrawal every day itu memang checkmate dah sebenarnya kepada leader-leader untuk tarik ramai lagi join Luminova. Betul sangat. Itu yang cara saya tukar mindset dulu. Lain ni kak. Apa yang lain nanti? Duit every day kak. Terus macam tu. Produk ke investment nanti? Produk ni kak. Terus jumpa. Terus datang. Masya Allah. Itu yang dari Perak ke dari Pening ke apa semua datang. USP. Wow, betul lah ya. Okey, di USP Datin berpegang pada withdrawal, harian withdrawal. Itu memang satu daya tarikan orang nak kan sebab Gila kan. tu. Okey Datin, kalau macam tu macam mana Datin kekalkan semangat? Sebab semangat ni dia macam iman juga naik turun sikit kan. Betul. Tersadung batu dah hilang semangat dia. Kan agaknya macam mana kan Datin kekalkan semangat tim-tim Datin? Semangat ni sebenarnya kadang-kadang itulah bila kita cakap tadi kita bermain dengan jiwa-jiwa manusia kan. Okey Datin, silakan. Bila mati level ni sebenarnya ramai orang tahu memang kita bermain dengan jiwa-jiwa manusia. Dia memang susah lah. Okay. Kadang-kadang ini buat hal, itu buat hal kan. Tapi cara saya kita face the problem. Kita jangan lari dari masalah. Itu leader yang sebenar lah. Saya tak takut kalau nak cakap you salah atau you betul. Sebab yang salah pun tak apa, kalau you betul pun tak apa. Kita face je kan. Dan kita selesaikan problem tu cepat-cepat. Tapi kalau yang negatif sangatlah, buat masa tu katakanlah orang semua tengah laju, tapi dia ada negatif kan. Saya letak tepi dulu, tapi yang tengah positif ni, saya lajukan dia 10 kali ganda. Itu cara saya. Biar yang negatif ni, alamak aku dah tertinggal lah, kenapa aku negatif ini dah laju. Cara saya macam tu. Kalau kita nak cakap kan sentak pula. Kan pening kan. Dah lah, betul tak? Kita kan umur-umur macam ni kan sensitif. Kita kena jaga juga tali persaudaraan, silaturahim, kawan-kawan. Tapi kita buat strategi macam tu. Saya kalau tengok dia negatif-negatif, asyik komplain kan. Yang 3 orang ni saya bantu gila-gila, saya laju kan dia. Lepas tu dia akan tercengang. Negatif dia semua hilang. Kalau kita bercakap kan dia tersinggung. Jadi kita buat strategi macam tu lah. Itu cabaran-cabaran yang macam tu, leader kena banyak strategi. Sebab kita macam nanti ada cakap lah kan, kita tak boleh buang. Kita tak boleh. Kita dalam mati level ni, itulah aset kita. Network ni aset kita yang terbesar kan. Jadi kita kena face dia as a leader ni kan. Kita kena kuat lah, kena kebal. Macam Datin kat training hari tu, Datin cakap apa? Kuda racing. Tutup sini. Jalan je kan. Tapi kita jangan takut. Sebab selagi kita tak buat salah, kita jangan takut dan minimumkan kesalahan gitu. Manusia tak perfect Datin. Betul. Memang akan buat salah, betul tak? Minimumkan. Tapi sekiranya kalau kita buat salah, kita mengaku kak, saya pun manusia biasa kak, saya pun buat salah. Jadi dia akan respect tu akan tinggi. Jangan kita rasa, aku leader, aku betul, kau je salah. Lama-lama dia dah tak respect. Betul tak? Jadi kita mengaku. One day kalau dia buat salah pun dia akan mengaku, sorry lah Datin, akak. Macam tu. So dia create harmoni dalam satu team. Saya macam tu Datin. InsyaAllah. Very nice. Datuk macam mana Datuk? Macam Datin cakap juga. Tiru je. Bagilah yang baru. Sama. Kak Zifat macam mana Kak Zif? Dia sebenarnya kita bermain jiwa lah ni, bermain jiwa manusia. Sebenarnya jiwa kita pun terganggu juga. Jadi kita pada kita menjaga jiwa-jiwa yang Allah, kita kena jaga jiwa kita nombor satu. Kita kena strong lah. Sebab dalam MLM ni jiwa kena kental. Hati jangan tisu. Satu, jangan busuk hati. Kita tak boleh iri hati. Sebenarnya yang kita nampakkan pergerakan orang laju, sebenarnya itu pembakar semangat. Dia bukan buatkan kita jadi sakit hati, bukan. Itu salah sebenarnya. Dan sebenarnya yang Kak Zee nampak lah, kebajikan banyak dalam MLM ni. Kita membantu orang mencari rezeki yang halal, lepas tu membantu orang untuk sihat. So kat sini ada ibadah sebenarnya. So sebenarnya mencari rezeki yang halal, membantu diri kita sihat dan orang lain sihat, ibadah yang sangat besar. Jadi sebenarnya kita bukan saja dapat duit, kita dapat keberkatan dalam usaha kita ni. Itu sebab selalunya kalau dalam Kak Zee punya presentation lah, memang kita selit-selit lah sikit dakwah. Kita ni sebenarnya khalifah kan. Jadi khalifah ni salah satu dia punya tugas adalah untuk memberi ilmu pada orang. Jadi itu yang Kak Zee nampak platform ni sangat-sangat bagus lah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur. Syukur Alhamdulillah. Itu sangat-sangat manis dan orang kata satu ekosistem, satu yang holistik lah saya Ya, kata. betul. Lengkap lah. Betul. Keseluruhan. Bukanlah kerja, cari duit. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dengan niat tu boleh dapat pahala. Ibadah kan. InsyaAllah. So, dekat sini, kita nak tanyalah apa yang membezakan top income earner dengan orang biasa. Okay. So, saya nak tanya pada Datuk dulu. Boleh Datuk? Apa beza orang biasa dengan top income earner? Macam saya normal saja. Hmm. Orang top income pun sama saya jalan pun sama juga. Orang bawah low income sama saya pun sama juga. Semua sama. Tahu? Satu hari kita tak tahu tau. Satu hari itu Itu orang pula. kita punya downline dia boleh Roket. roket sama. Potong Lebih lah. Tak boleh you tak boleh look down on them. Satu hari mungkin dia dapat A satu dia hebat minyak, B satu dia macam roket juga. Betul. Tak boleh. Betul. Apa pandangan Kak Aziz pula? Character wise, mentality, Okey. psychology. Sebenarnya orang yang income biasa-biasa ni dia macam cepat je berpuas hati. Sedangkan top income earner ni dia akan rasa nak capai lebih setiap kali buat. Dia nak capai dari segi income tu dah memang dia nak lebih pada yang sebelumnya. Dia sebenarnya fight antara diri dia sebenarnya. Tetapi dia nak lead tim dia juga capai lebih kurang lebih daripada dia juga. Maknanya dia punya mentaliti adalah tak puas hati dengan sekarang, kena buat lebih baik. Buat lebih baik setiap kali mesti buat lebih baik. Itulah perbezaan antara orang yang top income earner dengan orang yang dapat income biasa-biasa. Jadi gerak kerja tu yang membezakan. Betul. Kalau Datin pula macam mana Datin? Saya lebih kepada tindakan. Tindakan yang membezakan top income earner dengan yang biasa-biasa. The first one is action, tindakan. Dan yang kedua pada saya strategi lah. Strategi is very important. Kalau kita tengok binary, kalau kita main dengan binary ni dia development. Dia development untuk dua kumpulan saja kan. Jadi kita build up the people yang build up the business. Itu dia punya cara dia lah. So apa tugas leader ni sebenarnya kita banyak dan cepat duplicate. Yang macam kita lah, duplikasi berlaku dengan cepat kan. Sebab tu top income earner ni selalunya dia nak cepat. Bukan apa tau. Dia nak mission tu cepat-cepat accomplish supaya ramai top income earner lagi macam dia. Dia lahirkan lagi ramai kan. Sebab ramai top income earner bawah dia pun lagi top dah income earner kan. Dia akan ke atas. Jadi pada saya tindakan dan strategi dua ni memainkan peranan yang sangat penting. Strategi tu dari segi contohlah hari ni kan apa yang saya bawa dekat Luminova kan. Mula-mula kita study plan, lepas tu kita study tentang produk. Lepas tu saya tak jemput leader-leader lama yang semua saya pilih-pilih sebab yang sesuai yang dulu-dulu saya ingat dia suka main dengan produk-produk macam ni. Lepas tu plan memang dahsyat lah kan nanti kan. Jadi saya pilih-pilih, jadi saya susun. Itu yang jadi cepat. Sebab kadang-kadang kalau kita pilih salah orang, dia terlalu ramai dan kita kena attend. Kita tak boleh tak attend sebab kita bawa dia orang kan. Itu pun melambatkan kita. Faham tak? Jadi itu strategi. Itu kita kata action dan strategi. Dua tu memainkan peranan yang penting untuk jadi cepat top income earner. Okay. Yang slow-slow ni sebenarnya dia selalu challenge dengan orang lain. Itu problem dia. Sebenarnya kalau nak jadi cepat top income ni dia kena challenge dengan diri dia saja. Betul. Dia challenge diri dia. Contohnya hari ni, dulu aku dah collect 1.8 juta lah. Luminova aku nak katalah 1.8 juta 2 tahun. Dia challenge lah diri dia. Masuk di Luminova ni dengan plan 12 bonus tu yang gila tu, katalah 2 juta setahun setengah. Macam tu. Barulah jadi top income earner. Kalau dia kata nak berlawan dengan tu, berlawan dengan ni, tak sudah lah. Dia makin slow. Hendaknya yang dia lawan tu bukan top income earner pula tu. Lagi slow. Dia pun lagi slow. Betul tak Adin?
Cara kita macam tu. Kita cabar diri kita. Selalunya kalau apa yang saya praktik lah, saya share lah kat sini kan. Betul-betul. Bila saya nak join dia tu, mula-mula saya bincang dengan suami saya dulu. Bincang, lepas tu kita orang plan. Kalau dulu kita dah collect banyak ni, kita orang tengok study plan apa semua. Oh, boleh pergi ni, boleh pergi ni, boleh pergi ni. Kita akan set berapa juta kita nak collect. Macam tu. Lepas tu kita pilih player-player ni dulu. Player-player yang sinonim dengan produk macam ni. Kopi kuat lah, itulah ini kan. Jadi bila dia join, dia dah tahu apa nak buat. Jadi kerja kita senang. Jadi synchronization tu, bila synchronize macam tu, dia akan cepat lagi. Jangan kita hajak semua. Kita kena entertain semua tu. Tapi ada yang mentang, ada yang tak suka, ada yang tak ni lah, ada yang kata macam tu lah, overpaid dan sebagainya. Jadi saya memang memilih. Bila ini dah stabil, yang banyak komplain tu baru saya sorokkan bawah-bawah ni. Betul tak Datin? Sebab yang banyak komplain tu kita bawa juga. Tapi nanti giliran kau, sebab kau banyak komplain, aku selitkan kat bawah-bawah leader aku yang ada kat atas. Itu cara saya lah. Strategi. Action dan strategi. Betul. Umpama macam dekat dalam medan perang, kita susun pahlawan-pahlawan. Kan? Dengan peluru dia tu kita bagi yang best sikit kan depan. Dia dah bagi tu. Sebab kita nak naikkan. Bila kita masuk satu company tu, kita dah tahu dah aku nak naikkan dia ni. Jadi saya bawa yang tu. Saya mesti satu hari bincang dengan dia kat kedai kopi yang ada aircon, yang relax, tak ada panas-panas tu, yang relax lah kan. Okay kak, kita nak collect berapa sini? Kita nak collect berapa kat sini? Itu je mulut saya. Sebab nak collect. Semua nak duit kan? Betul. Kita tak cakap benda lain, nak collect je. Betul tak? Betul. Kita apa produk yang kita tak ni. Kan semua kita dah semua dah bagus. Saya akan cakap pasal duit ni. Berapa nak collect, berapa nak collect. Jadi diorang mulalah mencari tu, mencari ini, pasaran luar negara lah, itulah ini. Kan. Semangat kita tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kita pun dah sampai ke penghujungnya. Sekejap je tengok sembang dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi saya tak nak lepaskan lagi 3 figura hebat kita ni. Sebab kita nak tanya lagi sedikit sebanyak soalan. Kan, minta maaf lah ya. Anyway, kita nak cakap pasal satu perkara lah, nasihat emas, the golden advice from top income earner kepada semua tim-tim kita, sahabat-sahabat kita, One Big Team Luminova Global ni kan, supaya mereka pulang hari ni, malam ni termimpi-mimpi dengan kata-kata Datuk Mel dan juga Kak Z, menjadi satu semangat, suntikan semangat untuk mereka buat lebih baik lagi lepas ni kan, insyaAllah. Jadi dekat sini orang kata apakah nasihat yang paling penting? Kadang-kadang kita ni ada naik turun, sama ada peribadi ke ataupun bisnes ke, ada cabaran-cabarannya kan. Kadang-kadang orang ni dia struggle. Bila dia tengah struggle tu, apakah nasihat yang sangat-sangat penting? Okey, yang pertama saya nak tanya tentang nasihat yang sangat penting. Yang kedua, kita nak rangkumkan juga, nak tahu apa nasihat untuk the first 90 days tu. The first 90 days tu apa yang dia orang kena buat, dan akhirnya kita nak tahu definisi kejayaan sebenar yang dipegang oleh top income earner kita ni. Okey, kita mulakan dengan Datuk. Silakan Datuk. Okey. Kalau itu orang sudah susah, boleh tak? Kita boleh tolong dia macam mana tolong juga. Suruh dia bawa orang. Kita tolong cakap, kita tolong sponsor. Kita letak bagi tolong dia bayar satu account, kita letak bawa dia. Lepas kita dapat orang pun tolong dia. Bagi dia naik saja. Itu saja. Kalau dia susah lah. Kalau dia ada uang senang saja, saya buka plan, semua besar punya kasih. Kalau itu orang kaya, saya jumpa, saya mesti buka 3600, 3006 punya. Kalau itu orang tak ada uang punya, kita boleh tolong bayar dia 130 punya account. Suruh dia bagi dia satu account, dia cari orang. Hari-hari cari orang lagi. Kita tolong cakap. Itu saja. Bawa orang saja. Bawa orang saja, kasih hantam. Dia punya kerja bawa orang. Bawa orang saja. So tak ada alasan lah, mesti boleh berjaya punya. Bawa orang, kasih. Bawa orang, nanti suruh bawa, dia ada income.
dia mau belajar. Betul 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 Tolong betul. dia belajar. Betul betul betul. Kalau 90 days biasanya Datuk plan macam mana untuk tim Datuk? Tim yang baru join 90 days tu Datuk buat macam mana? 90 days lah. The first 90 days tu. Dia 90 days dia sudah pandai. Dia pun sudah pandai ya. Oh, Sudah tahu apa mau buat lah. dia angkat wang dia sudah pandai. Tapi betul. Bila orang dapat duit, dia otomatik pandai. Kita pandai. Kan tak pandai kiri, tak pandai kiri. Dia Dapat pandai. otomatik pandai. 90 days dia sudah pandai. Betul 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 Datuk. Baik, kalau macam tu, okey untuk Kak Z pula. Apa Kak Z? Dari segi orang kata apa nasihat golden advice tadi tu. Okey, bila team tengah struggle, lepas tu apa Kak Z plan untuk yang punya 90 days? Okey, sebenarnya apa yang Kak Zee selalu ingatkan pada tim, syarikat dah sediakan satu platform yang bagus. Setiap minggu ada kelas Zoom meeting online. Lepas tu kita ada BOP di mana-mana. Kak Zee selalu suruh dia orang follow. Dengarkan setiap kali Isnin Zoom meeting tentang BOP. Maknanya invite seramai yang mungkin untuk ikuti Zoom tu. Kemudian setiap hari Khamis kita ada tentang plan dan produk kan. Itulah masa dia dapat belajar. Sebab kadang-kadang kita nak hadiri BOP pun dekat yang orang yang tempat lain kita tak mampu nak hadir. Jadi secara online tu kan kita boleh daripada rumah kita, tak payah nak salin baju, tak payah nak apa, kita duduk je bersantai-santai, dengar, lepas tu buat catatan, belajar kan. Kemudian dalam masa tempoh itu juga sebenarnya jadi pengguna. Sebab bila kita share testimoni diri kita, cara kita cerita dengan orang berbeza tau. Cara cerita tu memang dari jiwa. Kalau kita cerita pasal, contohlah kita cerita testimoni Datin Mel, kan berbeza. Cara kita cerita pun nampak sangat macam kita buat-buat. So that is why jadi pengguna sendiri. Sebab bila kita ajar semua orang jadi pengguna, semua ahli kita jadi pengguna, dia akan maintain setiap bulan kan untuk kita akan ada satu lagi income yang memang tak perlu pun binary. Di sebelah kaki pun kita dapat. So itu satu kelebihan lah kat sini ada bila kita maintain kita dapat income. Kemudian Kak Zee memang akan suruh dia orang kuasai plan dan info produk ni. Sebab dalam tempoh yang terawal tu, ni sekarang kita cerita pasal 90 hari tu Pertama jadi pengguna. Kemudian kalau boleh cepat-cepat bina network dalam masa kita tengah membara nak buat. Kita tengah seronok nak buat. Sebab kita dah nampak ada peluang. So masa itulah kita kena capaikan at least 6 dan yang kita cakap 6 tu 166 tu mana kita cari 6 dan semua kita duplikasikan buat 6 tu dalam tempoh yang dekat. Kalau boleh bulan pertama kita dah dapat yang 6 tu. Jadi bila duplikasi tu berlaku tempoh bulan pertama, bulan kedua kita dah dapat income besar dan bulan ketiga kita dah jadi leader. Sebab tim kita dah besar. So memang kita kena grab opportunity tu masa kita tengah panas nak buat. Lepas tu kita memang kena hadiri semua BOP kalau boleh yang syarikat buat. Dan juga lead yang syarikat buat. Sebab di situ perkongsian tu berbeza. Tak sama dengan apa yang kita dengar di BOP. Sebab di LEAP selalunya kita akan dapat tips daripada top income earner, daripada leader-leader lain dan cara orang berbeza-beza. So kalau kita dapat combine semua-semua tips ni, kita memang akan keluar jadi orang yang hebat lah. Itu yang tepat sekali Kak Zee, tepat sekali. Memang saya setuju sangat kan. Jadi dekat sini Kak Zee tadi saya recap balik, Kak Zee kata kita kena ajak tim untuk hadir ke Zoom. Kadang-kadang kata, I dah attend dah 10 kali dah. Tapi sebab dia tak belajar sampai sudah pakai juga. Betul? Maksudnya dia Zoom juga kan. So maksudnya dia kena catat. Baru dah namanya belajar ya. Baru namanya belajar. Kalau hari ni contoh produk presentasi daripada Datin Mel kan lain caranya. Lepas tu Kak Zee pula lain caranya kan. Nanti Datuk Chong pula lain caranya. Jadi kita dapat belajar berbagai cara tu kan. Macam Kak Zee cakap tadi. So saya nak recap balik. Kak Zee kata catat bawa buku depan Zoom tu tak apa. Orang kata tak payah bermakeup tutup dia video tu belajar kan. Dia catat ni Datin bukan apa. Tahu tak, kalau kita cuma mendengar kita pasti akan lupa. Bila kita catat, kita gunakan minda dan kita gunakan dari mata kita tahu dan menulis. Sambil kita menulis kita menghafal
benda tu yang akan lebih lekat lama daripada dia. Jadi kita akan tahu benda tu lebih cepat. Kalau sekadar mendengar, selalunya kita memang akan lupa. Kan? Ya. Maksudnya tidak ada reason lah untuk tak pandai. Ya. Sebab Zoom tiap-tiap minggu. Ya, tiap-tiap minggu. Jadi tak ada reason sebenarnya. Tak ada reason. Alasan untuk tak nak berjaya je. Buat betul. Tak buat je kan. Macam gagal sebenarnya. Betul mencipta kegagalan tak Betul. menempah kan orang kata kan. Lepas tu macam Kak Zee cakap tadi, saya nak recap balik. Waktu kita excited, macam contoh kita punya belief level, kita Yes. punya momentum dan Betul. motivation kita, excitement kita tu paras ni, Ya. kita pergi jumpa dengan siapa Masa pun, tu. insya-Allah closing kan. Betul. Jadi kena guna betul-betul tu. The first 90 days tu kena all out, Ya. buat sungguh-sungguh Betul. So kita recap dekat situ apa yang Kak Zee cakap. Terima kasih Kak Zee, sangat-sangat powerful. Apa kata pula Datin pula? Datin buat macam mana Datin? Okey, untuk saya 90 days yang pertama tu, saya mencabar diri saya untuk tim saya boleh buat duit lah. Itu yang pertama lah kan. Okay, yang kedua, kalau kita bermain dengan produk kesihatan ni, pertama semua kena ambil produk. Dan testimoni mesti ada. Tim mesti kumpul testimoni. Itu dalam 90 days lah. Kadang-kadang sebulan pun kita nak buat dah. Sebab bila kita sendiri yang bercakap, produk tu kita makan sendiri dan testimoni tu di kita sendiri, memang itu marvelous. Kita tak tipu, tak pakai muka orang ke, tak pakai ni, tak. Itu diri kita sendiri kan. Because we playing dengan produk sekarang ni, produk kesihatan kan. Itu 90 days tu. Yang kedua, saya structure tadilah, saya make sure saya akan bantu mesti dapat income. Sebab 90 days ni, kalau kita tak jaga, dia orang akan tengok-tengok tempat lain juga tau. Sebab alamak, 3 bulan dah tak dapat income kan. Jadi sebenarnya apa yang kita buat, motivation dia adalah money. Saya ni memang terdekat. Mana-mana pun money balik. Mana-mana pun money balik. Sebab sebenarnya Datuk Chong kan, Kak Zee kan, kalau orang dapat duit, dia memang tak lari Tak punya. lari. Ya, betul. Betul tak Datuk Chong? Memang tak lari punya. Ya. Jadi dalam 90 days ni, leader ni kena betul-betul lumus untuk buatkan supaya kan orang-orang yang depan-depan dia ni, utama-utama ni, dapat duit. Okay. Bila dia dapat duit, apa akan terjadi nanti? Dia akan berdesuk. Ya. Dia sendiri akan buat kepada tim bawah dia macam yang kita buat dekat dia. Yes. Dia pun duplikasi akan berlaku. Ya. Dia pun nak buat tim dia pun supaya dapat duit. Betul tak? Jadi itu akan berduplikasi. Itu yang saya melonjak naik. Itu dalam 90 days. So pesanan saya macam Datin kata tadi, ada pesanan. Pesanan golden advice. Golden advice. Buat saya pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada upline saya lah yang saya paling hormati dan sayang, Tuan Hafizan, kerana bawa saya ke Luminova. Luminova ni pada saya adalah satu platform yang sangat terbaik buat masa ni. Sangat-sangat, bukan apa. Selain tadilah withdraw everyday withdraw everyday tu memang dah terbaik. Yang kedua education. Datin bayangkan saya memang betul-betul speechless bila kita nak bawa Afrika itu, walaupun kita mengalami macam-macam, nak anxiety nak anxiety dah berdua ni, tapi kan disebabkan management yang sangat, orang kata credibility-nya yang kuat kan, ada capacity kan, professional, komitmen kan, itu yang saya kalah dengan Luminova Global. Memang the best dan terima kasih banyak-banyak. Dan yang kedua, produk dengan marketing plan ni memang support lah Datuk, Kak Zee, betul tak? Betul. Tetapi kalau management tak support, kita pening juga. Ya, betul. Kalau management tak nak dengar apa pendapat kita, pandangan kita, problem juga kita orang ni Datin. Kalau kita tak bersama-sama kamcing dengan management, betul tak? Tapi Luminova memang the best. Selain daripada sistem, selain daripada education, produk, marketing plan, management yang dahsyat. So buat masa sekarang ni saya rasa you all janganlah pergi mana-mana. Yang belum join tu Datanglah sini. yang belum join tu datanglah ke Luminova. Yang dah buat tu you all kena macam roket saja, meroket terus. Betul. Meroket terus sebab dekat sini everyday ni bro. Tiap-tiap hari 10,000, Everyday. tiap-tiap hari 5,000, tiap-tiap hari 20,000, siapa nak bagi? RM2 saja ditolak. Mana ada dapat dekat tempat lain kan. Jadi memang the best Luminova. InsyaAllah
kita berjaya kat sini. Kita InsyaAllah. petik juta, Kak Zee. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Juta, Amin. insyaAllah. Amin. Doakan kami Datin. InsyaAllah. 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 Wah, Iron Lady kita berkata-kata berdesak-desuk, berdetam, berdentum kan dahsyat Iron Lady kita. Maklum dah orang kata memang kepakaran beliau dan jadi kat sini saya pun sangat-sangat berterima kasih kepada Datin sebab sudi untuk bergabung tenaga dan kita bekerja sama dengan leader-leader ni. Saya seronok dengan cara kerja Datin. Saya selesa sebab apa-apa je kita bawa bincang. Betul. Masalah ada, bukan tak ada. Macam Datin kata lah, ikut-ikut tu kita tak kan. Nak anxiety dah. Macam ni. Kan macam ni dah. Tapi disebabkan oleh kita bekerja sama, kita saling support each other. Saya ingat Datin cakap, you want to be rich or you want to be bright? Saya masa Datin cakap masa dekat lead tu kan, saya kata, oh, this is the key. Masya Allah. Saya ingat. Kadang-kadang tu hati bekas. Tapi tak apalah. Salah. Kasihan tak Datuk? Kasihan tak? Masya Allah. Terima kasih banyak Datin. Kak Aziz pula sebagai orang kata dalam syarikat sebelum ni sebagai ikon bukan sekadar orang kata trainer, speaker, jadi the lead orang kata dekat sebelum ni. Apa agaknya kata-kata hikmah yang Kak Aziz nak bagi dekat mereka di luar sana. Silakan Kak Aziz. Okey, Kak Aziz cuma nak minta anda terus buat tanpa henti, buat tanpa tapi-tapi lagi. Sekarang ni, ini masa untuk kita kerja untuk Hari Raya. Sekarang ni dah ada offer yang 2004, apa lagi kejarlah kan. Dan sebenarnya kat platform ni lah kita boleh buat sebab kita dah ada tim C-level yang sangat supportive sebab bila kita turun padang, mereka turun padang lebih daripada kita sebenarnya. Tengok usaha mereka tak tidur malam, buat macam-macam kerja, buat training. Selama Kak Zee berkecimpung dalam MMA, Kak Zee tak jumpa lagi CMO, CEO dan CEO yang macam ni. Yang turun padang, yang Kak Zee nampak angkat kotak tau di bawah. Tak ada tau. Selalunya kan nak jumpa tu macam kita kena tegang-tegang. Macam kena sopan santun nak kita bos. Kat sini tak. Kat sini kita adalah macam satu keluarga, satu family. So jangan hanya melihat kami tepuk tangan kat bawah. Nampak kami naik ke pentas, tepuk tangan. Jangan. Naik ke pentas bersama dengan kami. Tak lama je lagi. Mana tahu League 3.0 lepas raya kan? Kita buat daripada sekarang. Capai duit raya sebanyak mungkin supaya League 3.0 kita naik pentas. Yes. Semangat. Saya bersemangat ni. Macam apa ni? Masya Allah. Dan untuk kita semua, Kak Zee baru je bawa saya berjumpa dengan Tan Sri Rahim Tambici. Dan Tan Sri pula memang impress dengan kita. Wah, nak support kita pula lagi Datin. Nak bawa kita pergi ke Payung Malaysia lah, Gapem lah, buka jalan nak bawa pergi ke UAE lagi. Masya Allah. Kan? Memang murah rezeki lah. InsyaAllah Kak Zee. Inilah tempatnya Kak Zee. Rezeki Allah Ta'ala bukan jalan. Alhamdulillah betul. Mudah. Allah memudahkan. Ya, Allah memudahkan. Dia macam kita rasa kan? Ya, betul. Memang lain macam. Macam. Kasihan tak? Kasihan tak? Terima kasih juga Kak Zee atas kepercayaan Kak Zee bersama dengan kita Walaupun kita bermula daripada zero, tak adanya kita, tapi insyaAllah bila kita bergabung tenaga dan kepakaran ni, lebih jauh lagi kan. Tengok nampak sekarang ni kan. Jadi insyaAllah orang kata dengan gerak kerja Kak Zee pun independent, pergi ke sana sini. Saya nampak tu semua tu. Bukan tak nampak. Masya Allah. Very, very. Saya ada support husband. Abang Remisha. Abang Rina? Sebab dia yang pembakar semangat saya sebenarnya. Sebab dia selalu support saya. Dia sebenarnya dia setuju dengan apa juga saya punya keputusan. Dia support. Tak pernah keluh kesah tau. Memang dia okey. Alhamdulillah. Itu sebab redha suami Penting. Betul. Memang kita bincang. Alhamdulillah. Tahniah Kak Zee. Dan tadi kita baru meeting dengan tadi ke semalam dengan Cik Hairul. dengan Cik Hairul berkenaan dengan TVET pula Datin. Kita nak buat pensijilan. Maksudnya modul-modul training Luminova di-endorse oleh orang kata college. Masya-Allah. Dan kita sebenarnya ada sesuatu yang kita nak cerita tapi benda tu belum confirm lagi. Jadi insya-Allah produk-produk kita pun kita akan kerjasama dengan sebuah universiti juga kalau ada jodohnya insya-Allah so banyak sebenarnya program yang kita nak buat ni. Yang ke depan ni 2026 akan menjadi the shining year.
Dapat kita juga dengan Datin. Datin ni Allah buat 9 negara ni bukanya. Kan? Dalam masa sekejap je. Afrika masuk pada Disember, sekarang baru sebulan Datin. Datin pun sebulan ni dah 9 negara dahsyat Datin. Laju lah tu kan. Kan? Dengan kekuatan Datin semua. Tapi memang diorang pun suka dengan Datin, cara kepimpinan Datin dan sebagainya. Syukur Alhamdulillah. Tahniah Datin. Itulah dia kejayaan Datin di sini. Untuk Datuk Chong pula. Okey, last Datuk Chong. Bagi kata-kata yang powerful selain daripada kasihan tata. Management Yes. saya sudah 25 tahun dalam multi level. Tak pernah jumpa satu company management The best. turut pandang, tolong, hantam. Betul. Masya-Allah. 25 years multi level inside the market. First time Hantam. ini Kan? management The best. itu management saya sudah kasih itu badan besar siapa kayu badan besar. COO kita. Memang dedicated. Sangat dedicated. Betul. Di Datin semua orang pun cakap Datin the best. Ya, betul. Saya belajar daripada Datin, Sama-sama. daripada Kak Zee, daripada Datuk lah. Itu saja. Management dahsyat. Nah, ini Tahu. adalah gabungan Yang dari pengalaman baik. multi level Satu kan. dia banyak dalam market banyak Ya, banyak. company betul tak, Ya, betul. tapi management tolong Ya. mana ada, Ya, Mana ada. betul, betul. tak ada. Management selalu bayar itu speaker pergi apa guna tak guna, management turun lah cakap Ya. semua power. Yes. Yes, betul. Dia bantu kita kan. Bagi kita semangat lagi. Kalau dia panggil satu speaker pergi cakap bang, 10 kali cakap baru orang masuk. Tak ada. Management pergi sekali cakap semua masuk. Impact besar. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih atas kepercayaan Datuk Chong. Terima kasih menjadi pioneer dalam syarikat kami. Orang kata dan juga sama-sama daripada kita kecil, lepas tu kita bergerak together with the company insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Timel, Kak Zee dan juga Datuk Chong. Sebelum kita berakhir rancangan ini, saya nak latest nampak tak kotak biru? Siapa ni? Teng teng teng. Detox East, kotak baru untuk batch yang seterusnya. Batch yang nak sampai ni masih kotak lama. Batch yang seterusnya insya-Allah kita akan kotak biru cantik tau. Ini mock-up je. Yang realnya akan sampai. Okey, quality produk sama, cuma kita keluarkan dengan berbeza dia punya appearance dia. Baju raya orang kata. Baju raya kan. Dan seterusnya untuk peminat-peminat Vital Blue dah memang dah comel sekarang ni. Sebab kita kecilkan kotak dia, senang nak bawa ke mana-mana. Yang ini, the next batch akan keluar dengan produk ni. Dan Kak Zee kalau boleh tolong yang kertas keping atas sekali tu. Okey, kita ada juga yang latest ni adalah kita panggil Luminova Carapace. Sebab biasanya kalau kita nak buat tabletop tak mampulah nak buat presentation sejam, maka ni kita sediakan yang ni lebih kurang dalam 15 minit pun dah boleh settle. Cerita pasal company, cerita pasal produk, lepas tu cerita pasal marketing plan sikit, lepas tu kita cerita pasal career path dekat sini dan lock the position, itu adalah create agency. So senang untuk anda closing pakai kita punya Luminova career path ni. Kita print dalam kertas glossy ni, anda boleh dapatkan di HQ ataupun daripada upline anda, right? So yang ini dan seterusnya, event kita yang seterusnya insya-Allah kita akan berada di Sabah insya-Allah nanti Kak Zee dan Datuk Chong di Sabah 31 hari bulan Januari ini. Dan seterusnya kita ada juga beberapa serial of meeting bersama dengan TVET, bersama juga dengan Tan Sri Rahim Tamicik untuk MOU. yang MOU signing tu. Dan Datin pun dah sign MOU dengan PPP. Kita pun dah sign MOU dengan Koperasi Kuala Kangsar dan Ulu Perak. Sekarang ni nak MOU dengan Gabim pula bersama dengan Tan Sri Rahim Tamicik Tahniah insya-Allah Kak Zee. Dan seterusnya event yang seterusnya sebenarnya kita dalam masa yang terdekat ni kita akan adakan leaders meeting untuk kita collect idea dan juga suggestion, kita brainstorm bersama-sama demi kebaikan
kelangsungan syarikat kita untuk pergi lebih jauh lagi, ya. Dengan ini saya rasa itu sahaja pengumuman yang saya akan buat, ya. Kita akan stay tune untuk dalam grup supaya anda dapat information lain lagi, dan pastikan bila anda register kawan-kawan anda, sahabat-sahabat anda, masuk terus kat dalam grup WhatsApp, masukkan terus dalam Telegram, sebab dalam Telegram ada banyak sangat bahan. Dalam grup WhatsApp mereka dapat information dan berdetam-berdetum, dia akan auto semangat. Kan? Betul. Auto semangat. Tak payah management dulu. Awal-awal tu saya juga kan. Tapi ni, tak payah dah saya dah. Berdentam-berdentum kat dalam grup. Betul, Masya Allah. Siapa yang tak bersemangat, automatik semangat. Ya, Siapa tak sign up, automatic sign up. terus sign up. Terus sign up kalau duduk dalam grup tu, insyaAllah. Jadi dengan ini sekali lagi kami di pihak management nak berterima kasih kepada Datuk Chong, kepada Kak Zee dan juga Datin Mel yang sudi datang daripada jauh-jauh, travel jauh-jauh hari ni, penat-penat datang dan mencurahkan ilmu kepada semua tim Luminova Global. InsyaAllah semoga Tuhan saja dapat balas budi baik dan semoga berkali ganda lah, ya, keberkatan dan juga pertolongan Allah tu, insyaAllah. Dan seterusnya kita doakan anda semua seperti mana yang mereka kata tadi, kita buat duit raya bersama-sama. Jadi itu sahaja daripada kami. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Power. Kami melangkah